Bayangkan korang kenal seseorang di internet. Rasa macam jodoh dunia akhirat. Kemudian korang sanggup terbang ke negara dia sebab nak kahwin. Tapi bila sampai sana, dia tinggalkan korang macam tak pernah wujud. Sakit tu bukan main-main. Inilah yang terjadi pada Onija Andrew Robinson, wanita berusia 33 tahun dari New York yang sanggup terbang ke Karachi, Pakistan pada 11 Oktober 2024 semata-mata nak kahwin dengan Nidal Ahmad Memon, seorang pemuda berusia 19 tahun yang dia kenal secara online. Tapi keluarga Nidal tak restu. Nidal pula buat keputusan paling savage. Dia tinggalkan terus Onija. Hilang macam tu je. Tapi Onija tak mengalah. Dia stay kat Pakistan, siap duduk depan rumah Nidal. Semakin hari, keadaan dia makin teruk sampai dia dimasukkan ke ward. Orang mula syak dia ada masalah mental. I love you. You a good officer. Tapi kisah ini jadi tular bila video dia keluar dekat media, duduk di lapangan terbang beberapa hari tanpa arah tuju. Kerajaan Pakistan mula pening dengan Onija. Dia siap minta dana besar-besaran dalam satu sidang media. Alasannya adalah untuk membangunkan semula Pakistan. Dia ingat dia presiden ke? I'm not talking unless y'all giving me land and 2,000 or more every week. Visa dia tamat. Tapi pihak berkuasa Pakistan bagi lanjutan sementara dan tiket flight percuma untuk dia balik ke Amerika. Pada mulanya, dia tak nak balik. I don't live here, I'm chilling. Mungkin dia masih berharap dengan Nida. Tapi akhirnya, pada 7 Februari 2025, dia akur dan balik semula ke Amerika. Jadi sampai di sini saja story kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini. Kita jumpa lagi di next video Storyverse Dunia. Bye-bye.